Selama berbulan-bulan, seorang pembunuh bersiri bebas berkeliaran di Florida dan tak ada siapa pun yang kenal dia. Polis ada profil dia, FBI ada teori tentang siapa dia, tapi kan pembunuh tu masih lagi rancak membunuh mangsa dia. Tapi kan apa yang pelik, tiba-tiba si pembunuh tadi tu telah melepaskan seorang mangsa dia hidup-hidup. Dan dari mangsa itulah polis akhirnya berjaya jejak dan tangkap dia. Petang tu suasana di Florida nampak macam biasa je. Ada dua remaja lelaki yang tengah berjalan kaki merentas jalan pintas berhampiran dengan highway. Masa tu dah hampir waktu maghrib dan matahari pun belum terbenam sepenuhnya. Tapi masa diorang tengah berjalan tu kan, tiba-tiba diorang terhidu satu bau yang tersangatlah busuk. Bau tu terlalu busuk sampai kan diorang berdua ni berhenti berjalan. Mula-mula diorang fikir mungkin ada bangkai haiwan dekat area situ. Mungkin ada rusa ataupun lembu yang mati dekat tepi semak. Tapi bila diorang follow bau busuk tadi, diorang makin mendekati ke sebuah kawasan yang rumput dia lagi tinggi. Walaupun semakin semak, diorang ni tetap redah juga. Tiba-tiba diorang terkejut sebabnya celah-celah timbunan barang-barang binaan, diorang ternampak ada perempuan terbaring tak pakai apa-apa. Budak-budak tu tunggu apa lagi? Diorang terus panik lah. Diorang lari laju-laju balik ke rumah dan cakap dekat parents masing-masing. Ngam pula hari tu adalah 13 Mei 1984, iaitu Hari Ibu. Tak lama lepas tu polis pun sampailah ke lokasi kejadian. Bila polis tengok, keadaan mayat tu sebenarnya dah pun teruk. Berdasarkan siasatan awal, perempuan tu dipercayai mati dah 3 hari. Disebabkan Florida ni punya cuaca panas dan serangga pun dah mula burung mayat tu, so proses perebutan tu jadi dengan lebih cepat. Sampaikan nak kenal pasti wajah mangsa pun tak dapat. Mayat perempuan tu dijumpai dalam keadaan yang meniarap. Kedua-dua tangan dia ni diikat ke belakang dan ada tali dekat leher. Tali tu pula dililit 3 kali mengelilingi leher dan lepas tu disimpul macam tali gantung tu. Simpulan macam ni biasanya digunakan semasa menjalani hukuman gantung dekat penjara. Dan dekat sini polis dah boleh syak yang maybe perempuan ni telah pun digantung. Lepas tu dekat badan mangsa ni pula ada banyak kesan lebam, terutamanya di bahagian lengan dan juga belakang badan. Nampak macam dia kena pukul dengan sangat teruk sebelum dia dibunuh. Setelah polis tengok dengan lebih teliti, tali yang digunakan untuk ikat tangan dia bukanlah tali yang sama digunakan dekat leher dia. Dekat bahagian bawah muka mangsa ni pula polis jumpa sehelai kain sutera putih. Polis percaya yang kain tu digunakan untuk tutup mulut mangsa supaya dia tak menjerit. Tapi kan part yang paling mengganggu dalam siasatan ni adalah badan mangsa. Polis perasan bahagian tulang pelvis mangsa ni telah dirosakkan dengan sengaja sampaikan dia punya kaki ni boleh terkangkang luas. Kaki tu boleh terbuka luas dengan bukaan yang sangat luar biasa. Dan benda ni sebenarnya bukanlah kebetulan. Polis yakin sangat yang si pembunuh tu sengaja tinggalkan mayat tu dalam keadaan macam tu supaya orang terkejut bila jumpa mayat tu. Kemudian polis pun cubalah cek dekat kawasan sekitar dan dekat situlah diorang terjumpa satu lagi petunjuk yang mungkin nampak kecil tapi sebenarnya sangat penting. Dekat atas tanah polis jumpa kesan tayar yang agak jelas. So polis pun cepat-cepatlah buat acuan plaster untuk simpan corak tayar tu sebagai bukti. Bila diorang tengok betul-betul, diorang baru perasan yang kesan tayar sebelah kiri belakang ni macam pelik sikit. Rupanya corak tayar yang sebelah kiri tu lain daripada yang lain. Selepas bedah siasat dibuat, Dr. Charles sahkan yang mangsa ni mati akibat dicekik. Dan yang lagi menyedihkan tu, dia juga telah dirogol sebelum dibunuh. Keadaan mayat dia yang mula mereput tu kan agak menyukarkan proses pengecaman. Pada awalnya polis hanya boleh agak yang mangsa ni maybe berketurunan Asia. Lepas tu polis pun mintalah bantuan FBI untuk cek fiber yang ada pada barang bukti. Dekat kain sutera yang dipercayai digunakan untuk tutup mulut mangsa tu, FBI jumpa sehelai fiber nylon yang berwarna merah. Selepas diperiksa, rupanya fiber tu berasal dari kapet kereta yang biasa digunakan dekat lantai kereta. Jadi polis pun assume lah maybe mangsa ni kena bunuh dekat tempat lain dan lepas tu dibuang dekat semak tadi. Tak lama lepas tu polis akhirnya berjaya mendapat cap jari mangsa dan identiti mangsa ni pun dikenal pasti. Mangsa tadi adalah Nguyen Thi Long ataupun dikenali sebagai Lena. Dia masih lagi muda, berusia 20 tahun. Lena bekerja sebagai seorang penari dan juga merupakan seorang penagih dadah. Kalau ikut cerita kawan-kawan dia, Lena sekarang ni tengah kumpul duit untuk pulang ke pangkuan family dia yang berada di California. Disebabkan
Disebabkan dia ni tak ada kereta sendiri, jadi dia selalulah tumpang kereta orang lain untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemungkinan besar dia dah tersalah tumpang kereta orang jahat, dan sebab itulah hidup dia ni berakhir dengan tragis. Bila polis dah dapat identiti dia, jadi polis pun teruslah check alibi boyfriend dia, dan boyfriend dia klik. Lama-lama polis pun tak ada clue baru dan siasatan pun jadi semakin slow. Tapi lepas 2 minggu kemudian, pada 27 Mei 1984, ada seorang pekerja binaan terjumpa mayat perempuan di Lovers Lane. Bila polis sampai dekat sana, polis nampak yang mangsa ni hampir-hampir tak berpakaian. Yang ada hanyalah sehelai t-shirt yang warna hijau yang telah dikoyak and then ditarik ke belakang untuk ikat tangan dia. Pergelangan tangan dia kena ikat sama macam Lina. Dan yang membuatkan polis ni syak sesuatu, ada tali yang dililit 3 kali sama macam kes Lina. Dan sama macam kes Lina, 2 jenis tali berbeza digunakan dalam pembunuhan. Masa tu, polis dah mula sedar yang kes ni bukanlah kes biasa-biasa lagi. Dan yang diorang paling risau tu kan, tahap keganasan kali ni nampaknya semakin menjadi-jadi. Dekat leher mangsa yang kedua ni ada kesan leher yang sangat dalam sampaikan saluran darah utama ni terputus. Mangsa ni juga mengalami hentakan yang kuat di bahagian atas telinga kiri. Dari sini polis dah boleh agak dah yang mangsa ni bukan je kena cekik, tapi dia kena pukul, kena tikam dan juga dikelak. Di sekitar kawasan kejadian tu kan, polis jumpa pakaian yang berdarah tergantung dekat sebatang pokok. Diorang juga jumpa fiber merah sama macam kes Lina dan juga beberapa helai rambut suspek. Dekat tanah pula, polis jumpa kesan tayar dan juga kesan tapak kaki tanpa kasut. Jadi polis pun macam biasalah, diorang kopi acuan semua tu, dan mangsa kali ni dijumpa lebih awal, iaitu 12 jam selepas mangsa ni mati. Jadi bukti yang ada ni telah memberi peluang kepada polis lah untuk menganalisis dengan lebih terperinci. Tak lama kemudian, polis pun kenal pasti siapa mangsa kedua. Nama dia adalah Michelle Dennis Sims yang berusia 22 tahun. Sebenarnya Michelle ni baru je sampai kat bandar tu, dan lepas tu dia kena bunuh. Ada saksi yang nampak Michelle ni pernah berbual dengan 2 orang lelaki berkulit putih. Tapi disebabkan gaya hidup Michelle ni yang kuat bersosial, jadi membuatkan siasatan polis ni jadi agak susah. Mungkin ramai lelaki yang dia berjumpa dan ada banyak kemungkinan yang polis ni nak kena siasat. Tak lama kemudian keluarlah bukti forensik. Kesan tayar yang dijumpai dekat tempat Michelle ni mati match dengan kesan tayar tempat si Lina mati. Bukan tu je, fiber merah yang diorang jumpa dekat Lina juga dijumpai dekat Michelle. So benda ni jelas menunjukkan yang kedua-dua mangsa ni dibunuh oleh orang yang sama. Apa yang menariknya, polis juga jumpa satu lagi fiber merah tapi berbeza warna dan juga tekstur. Polis percaya yang si pembunuh ni menggunakan kapet kereta yang berbeza. Lepas tu ada lagi satu petunjuk yang penting. Sampel biologi dijumpai menunjukkan yang suspek ni mempunyai darah jenis AB, dan rambut yang polis jumpa tu pula sepanjang 20 cm dan dipercayai milik seorang lelaki berkulit putih. Lepas dah kumpul semua bukti ni kan, FBI pun take over lah kes ni. Rupanya lelaki yang diorang cari ni sebenarnya memang dikehendaki oleh polis, tapi atas jenayah yang lain. Kemudian FBI pun keluarkanlah profil suspek, dan diorang percaya yang suspek ni orang berkulit putih dan berumur dalam pertengahan 20-an macam tu. FBI juga gambarkan dia seorang yang pandai bercakap, mudah bergaul dan sangat manipulatif. Dia tak pilih mangsa dia secara random, tapi dia pilih perempuan yang mudah untuk dieksploitasi. Suspek menggunakan tali yang dililit dekat leher mangsa tu sebagai memenuhi nafsu fetish dia. So FBI gambarkan yang suspek ni mungkin nampak macam peramah dan mudah diajak berbual, tapi kan di sebalik personality tu, dia adalah seorang psikopat yang tak ada langsung rasa peri kemanusiaan. FBI juga gambarkan dia lelaki ni punya pemikiran maybe tahap pendidikan sekolah menengah je. Kalau dia pernah masuk college sekalipun, maybe dia tak habiskan pengajian dia. Bukannya sebab dia tak pandai tau, tapi FBI nampak yang dia ni jenis susah ikut peraturan dan tak suka orang arah dia. Pada masa yang sama, FBI percaya yang dia ni sebenarnya orangnya agak pandai. Cumanya dia jenis yang suka buat hal, tak berdisiplin dan langsung tak ada rasa bersalah. Masa di remaja dulu, maybe dia dah ada masalah disiplin. FBI juga menjangkakan yang suspek ni mungkin bekerja dalam bidang yang nampak macho ataupun pekerjaan yang memerlukan dia untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya maybe kerja sebagai seorang salesman. Tapi disebabkan dia ni ada perangai panas baran, dia maybe tak boleh kekal dalam satu pekerjaan tau. Bila FBI tengok zaman kanak-kanak dia pula, dia rasa red flag dekat dia ni mungkin dah ada sejak dia kecil lagi. Antaranya dia suka seksa haiwan, main dengan api atau menunjukkan perangai yang membimbangkan. Dan kalau dia pernah join tentera, dia maybe akan pilih tim yang lasak dan maskulin untuk membuktikan kelakian dia. Tapi macam biasalah, dia mungkin
tak kekal lama sebabnya dia ni jenis yang tak boleh nak ikut arahan. Dari segi hubungan pula, FBI gambarkan dia seorang yang pandai ambil hati perempuan. Jenis yang nampak menarik dari luaran tapi hakikatnya dia seorang manipulatif. Kalau dia kahwin pun, diorang percaya dia bukanlah lelaki yang setia. Dia lagi suka perempuan yang mudah dikawal dan ikut kemahuan dia. FBI juga syak dia mungkin drive kereta yang jenis yang lebih berstyle. Lagi satu, FBI rasa dia bukan bunuh mangsa sebabnya dia nak hapuskan bukti, tapi dia ni jenis yang enjoy proses penyiasaan dan pembunuhan tu. FBI percaya dia pujuk mangsa-mangsa ni untuk masuk ke dalam kereta dia dan lepas tu dia buat apa yang dia nak. FBI juga percaya yang suspek ni maybe obsessed dengan polis dan juga siasatan jenayah. Dia ni jenis yang suka baca berita pasal kes dia sendiri. Jenis yang rasa bangga bila kes dia ni jadi attention polis dan juga media. Sampai macam ni sekali lah FBI keluarkan details profil si pembunuh ni tau. Semasa FBI tengah kaji profil dia kan, suspek ni telah memburu seorang lagi mangsa dia. Pada 8 Jun 1984, ada seorang perempuan yang bernama Elizabeth, 24 tahun terhilang semasa tengah berjalan seorang diri. Elizabeth ni pula digambarkan seorang yang pendiam dan bukan jenis yang bersosial macam dua mangsa tadi. 2 minggu kemudian, mayat dia telah dijumpai dekat sebuah ladang oren. Dikatakan keadaan dia sangat menyedihkan, badan dia terlalu mereput sampai kan susah nak dikenal pasti. Tapi kali ni agak pelik tau, sebabnya mayat dia dijumpai itu berpakaian dan tak ada apa-apa tali dekat badan dia. So disebabkan benda ni lah, polis rasa yang kes ni mungkin tak ada kaitan dengan pembunuh bersiri yang diorang tengah siasat sekarang ni. Tapi lepas ujian forensik dibuat, diorang jumpa fiber merah yang sama. Fiber yang sama yang dijumpai dekat mayat Lena dan juga Michelle. Maksudnya pembunuh Elizabeth ni adalah orang yang sama dengan pembunuh Lena dan juga Michelle. Kemudian kes ni pun mula jadi slow sampailah pada 7 Oktober 1984. Masa tu ada seorang pekerja ladang jumpa mayat berhampiran dengan pagar kawat berduri. Mayat tu dipercayai dah seminggu ada kat situ. Ulat-ulat ni memang tak payah cakap lah, memang penuh satu badan. Pakaian dia pula bertaburan dekat area di situ. Selalu ada tersangkut dekat pagar, manakala baju dalam dia pula ada dekat dengan area pagar. Siasatan menunjukkan yang mangsa ni mungkin telah diserang secara seksual dan lepas tu dia dicekik. Bukan tu je, mangsa ni juga kena tembak dekat belakang kepala. Cap jadi kemudian telah mengesahkan yang mangsa baru ni dikenali sebagai Chanel berusia 18 tahun. Dia sebenarnya baru je keluar dari penjara beberapa minggu sebelum tu atas kesalahan berkaitan dengan pelacuran. Makmal FBI sekali lagi telah mengeluarkan result yang diorang jumpa, iaitu fiber merah. Diorang juga jumpa bulu kemaluan lelaki dan juga air mani suspek. Tapi kan polis tak ambil pot sangat lah pasal benda ni sebabnya perempuan ni sendiri pun seorang pelacur. Maybe kesan DNA tu milik lelaki yang lain. Seminggu kemudian mayat kelima dijumpai. Kali ni mangsa ni kena ikat dengan kain bandana berwarna merah. Leher dengan kaki dia pula diikat dengan tali kasut yang tebal. Dia kena pukul, diserang secara seksual dan juga diseret. Lepas tu dia dicekik sampai mati. Mangsa kemudian telah dikenali sebagai Karen, 28 tahun dan dia ni adalah seorang pekerja seks. Selepas disiasat segala bukti yang ada ni, diorang telah jumpa bukti yang sama macam sebelum ni juga. 2 minggu selepas kes ni kan, ada seorang pakcik yang berusia 71 tahun jumpa mayat masa dia tengah bersihkan parit. Badan mangsa kali ni memang dah kering dan juga telah mereput sampai kan polis pun tak tahu bila mangsa ni mati. Mangsa akhirnya dikenali sebagai Kimberly Kyle ataupun Sugar. Dia juga seorang pelacur ataupun pekerja seks yang berusia 22 tahun. Punca kematian dia disebabkan dicekik dengan menggunakan kain hitam. Sebelum sempat polis ni nak bertenang, beberapa hari lepas tu ada lagi orang jumpa mayat. Kali ni ada seorang perempuan yang tengah naik kuda telah terjumpa sisa badan manusia bertaburan dekat sebuah kawasan lapang. Sebahagian badan mangsa ni dah pun dimakan oleh haiwan liar. Lepas tu dekat leher mangsa ni pula ada tali yang mengikat dan tangan dia kena ikat dengan tali kasut. Cuma kali ni tak ada kesan tembakan. Mangsa kemudian dikenali sebagai Virginia Lee Johnson berusia 18 tahun dan merupakan seorang pekerja seks. Apa yang polis nampak pada masa ni kan, corak serangan suspek ni sebenarnya lebih kurang sama. Kadang dia pukul mangsa, kadang dia tikam dan kadang-kadang dia tembak. Tapi apa yang sama adalah dia bawa mangsa ni naik kereta dia, lepas tu dia bunuh diorang. 4 hari kemudian guys, ada seorang tukang cat signboard ni jumpa mayat. Bila polis datang, polis ni sebenarnya dah boleh teka tahu siapa pelaku. Dia adalah orang yang sama sebabnya corak pembunuhan tu memang sama. Pakaian mangsa ni ditemui di sekitar kawasan tu juga. Siasatan mendapati yang mangsa ni dah dibunuh 2 ke 3 hari yang lepas. Identiti mangsa kemudian dikenal pasti sebagai Kim Mary yang berusia 21 tahun. Bila polis siasat, rupa-rupanya Kim ni dia bekerja di kelab malam yang sama tempat Lina bekerja.
kerja. Bukti yang polis jumpa dekat badan Kim pun sama macam mangsa-mangsa yang lain. Masa ni polis pun memang dah tak ada idea tau. Diorang dah siasat interview ramai saksi, siap ada profil terperinci daripada FBI. Tapi kan diorang ni masih lagi tak dapat tangkap dan suspek ni pula semakin lama semakin rancak membunuh. Sampailah satu hari tu kan, kes ni akhirnya berjaya telah dipecahkan. Suatu hari ada seorang remaja bernama Lisa berusia 17 tahun kena culik. Cumanya kali ni mangsa ni hidup dan tak dibunuh. Masa tu dia tengah kayuh basikal baru balik dari tempat kerja. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni keluar dari semak dan acu pistol dekat dia. Jadi demi keselamatan dia, Lisa pun serah diri dia. Lisa kemudian diikat, mata dia kena tutup dan dia telah dipaksa masuk ke dalam sebuah kereta. Masa dia kena culik ni, Lisa yakin sangat yang lelaki ni mesti akan bunuh dia. Jadi dalam keadaan ketakutan tu, Lisa ni merayu supaya dia jangan dibunuh. Dia janji dia akan ikut apa sahaja arahan daripada lelaki gila tu. Akhirnya Lisa ni pun sampailah dekat sebuah apartmen dan di sinilah nightmare dia bermula. Dia kena kurung selama 26 jam dalam rumah apartmen tu. Dan sepanjang tempoh tu dia kena dera dan juga dirogol. Apa yang peliknya, lelaki tu cakap yang dia tak akan cederakan Lisa. Berulang-ulang kali lelaki tu cakap benda yang sama dekat Lisa. Jadi Lisa ni pun nekat lah. Kalau dia berjaya lepas dari lelaki ni, dia akan make sure yang polis ni akan tangkap lelaki ni. Jadi apa yang dia buat adalah dia mula memerhati keadaan sekeliling dan mula hafal setiap detail. Semasa Lisa dibawa keluar dengan kereta nak pergi ke ATM, dia sempatlah intai celah-celah kain yang ikat mata dia tu. So dia nampaklah apartmen yang dia duduk tu bangunan berwarna putih dan tangga dia berwarna merah. Masa Lisa berada dekat dalam bilik, Lisa ni sengaja jatuhkan penyepit rambut dia tu dekat area katil. Kalau dia berjaya lari dari sana, at least dia ada bukti yang menunjukkan dia memang pernah ada dekat rumah tu. Tiba-tiba tak lama lepas tu, perangai lelaki ni mula berubah tau. Dia mula bercakap dengan nada yang lebih mesra dan panggil Lisa ni sebagai baby. Tapi tiba-tiba lepas tu dia bawa Lisa ni masuk ke dalam kereta dia. Masa inilah Lisa yakin yang dia memang akan dibunuh. Masa dia berada dalam kereta, tiba-tiba lelaki ni stopkan kereta dia. Lepas tu lelaki tu cakap kat dia, "Pergilah, jaga diri." Lisa ni memang tak tunggu lama dah, dia terus lari dan dia tak pandang langsung ke belakang. Dia lari sekuat hati sampailah dia sampai dekat rumah dia dan kemudian dia pun call polis. Masa polis interview dia tu kan, Lisa memang ingat banyak benda sebabnya memang dia dah hafal dari awal. So Lisa ni lah yang paling banyak membantu pihak polis dan dialah yang membantu pihak polis untuk pecahkan kes ni. Lisa pun gambarkanlah yang suspek ni seorang lelaki yang berkulit putih, badan dia pula agak gempal, berusia dalam pertengahan 30-an dan suara dia agak dalam. Dia juga bagi details pasal kereta suspek, kawasan apartmen dan juga laluan pergi ke ATM. Buat pertama kalinya, polis akhirnya dah ada wajah suspek dan juga lokasi yang diorang ni boleh cari suspek. Masa polis tengah susun strategi, suspek ni sempat lagi membunuh. Dia culik seorang perempuan, lepas tu dia sumbat perempuan tu masuk ke dalam kereta dan bila perempuan tu melawan, dicekik sampailah mati. Yang disturbing tu kan, dia habiskan masa dia berjam-jam drive kereta dengan mayat yang ada dekat seat penumpang. Dia sempat lagi berhenti kereta dia, isi minyak dan lepas tu dia pergi buang mayat tu. Esoknya ada beberapa orang detektif ternampak sebuah kereta berwarna merah tengah gerak slow lah dekat sebuah jalan sebabnya jalan agak jam. Polis pun tahanlah kereta tu dan driver tu bernama Robert Joe Long ataupun dikenali sebagai Bobby Joe. Bila polis check kereta dia, semuanya sama macam cerita Lisa. Tapi polis tak tangkap dia tau. Diorang berlakon yang diorang sekarang ni tengah mencari suspek rompakan dan Bobby ni pula bagi kerjasama penuh. Dia siap sempat bergambar lagi tau dengan polis-polis ni. Bobby ingat yang dia selamat. Hakikatnya polis ni mula check rekod bank dia. Apa yang polis jumpa, Bobby memang ada keluarkan duit dekat ATM macam yang Lisa cerita. Rekod latar belakang dia pula mendedahkan yang Bobby ni diikat jamin dengan satu kes serangan fizikal yang serius. Lepas polis yakin yang dia adalah suspek, polis pun mulalah pantau pergerakan dia. Tak lama kemudian waran tangkap dan juga waran geledah pun telah dikeluarkan. Operasi menangkap Bobby dilakukan dengan sangat teliti. Diorang tangkap dia semasa dia baru keluar dari sebuah pawagam. Kereta dia kena rampas dan sampel alas kaki dia tu sepadan dengan sampel yang polis memang dah ada. Lepas tu polis pun geledahlah rumah apartmen dia dan semuanya sepadan dengan cerita Lisa. Dekat tepi katil, polis telah terjumpa sepit rambut Lisa. Masa diorang tengah selongkar rumah dia kan, diorang jumpa ada banyak gambar perempuan tak pakai apa-apa. Ada juga gambar mangsa dia yang diambil oleh Bobby sendiri semasa dia tengah seksa diorang. Lepas tu ada pakaian perempuan yang bertaburan dalam rumah dia. Semasa polis soal siasat dia tu kan, Bobby cakap lah yang dia ni pernah bekerja sebagai juruteknik radiologi dan sekarang ni dia tengah menganggur. Dia dah lama bercerai dan dia ada 2 orang anak. Tak lama lepas tu dia pun mengaku dia culik dan juga attack Lisa. Tapi kan cara dia cerita tu, dia gambarkan yang Lisa ni yang tak nak tinggalkan dia. Dia kata dia sampai terpaksa kosongkan peluru sebabnya dia tak
tak nak cederakan Lisa. Tak logik langsung kan cerita dia. Engkau yang culik dia, lepas tu kau nak kata Lisa tu tak nak tinggalkan kau. Lepas tu polis pun telah keluarkan beberapa keping gambar mangsa. Polis tanyalah dia, kenal ke tak? Dia jawab tak. Lepas tu dia kata yang dia perlukan peguam. Tapi kan ada seorang polis ni memang tak nak give up dan dia tekan si Bobby ni untuk terus mengaku. Lepas tu Bobby pun tersenyum dan cakap, well, I guess you got me. Yeah, I killed them, all of them. Lepas tu dia pun mula ceritalah satu demi satu apa yang dia buat dekat polis ni tanpa was-was. Lepas tu dia cakap lagi, saya terlupa nak pesan dekat Lisa jangan call polis. Tapi tak apalah, saya pun dah tak peduli lagi. Saya cuma nak tamatkan semua ni. I was sick inside. Bila polis siasat latar belakang Bobby, dia memang ada masalah family dari kecil. Hubungan dia dengan family dia pun agak complicated dan perkahwinan dia pun tak kekal lama. Bobby pernah mengaku macam mana cara dia mendekati mangsa dan apa yang jadi lepas tu. Ada mangsa yang dia pilih secara random dan ada juga yang dia bunuh sebabnya dia rasa marah. Lina jadi mangsa pertama dia sebabnya Lina tersalah tumpang kereta Bobby. So Lina ni adalah mangsa random. Elizabeth pula dia gunakan cara berbeza sebab katanya dia tak nak tarik perhatian. Pasal Elizabeth, dia kata awalnya dia nak lepaskan Elizabeth, tapi keadaan mula berubah bila diorang ni bertekak mulut dan Elizabeth ni kutuk dia. So dia bunuh Elizabeth dia dengan cara gantung dan dia ambil duit Elizabeth juga. Makin lama polis siasat dia, makin banyak jawapan yang polis dapat. Ada beberapa orang perempuan yang hilang tanpa jejak, rupa-rupanya pernah jadi mangsa Bobby. Sebenarnya kan, dia ni bukan sekadar pembunuh bersiri tau. Bertahun-tahun, polis telah gelarkan dia ni sebagai classified act rapist. Sebelum kes pembunuhan ni, dia buru mangsa-mangsa dia ni sejak dari awal tahun 70-an lagi tau. Cara dia cari mangsa dia ni memang sangat licik. Dia akan tengok senarai iklan dekat newspaper dan dia akan cari perempuan yang nak jual rumah ataupun nak jual barang-barang rumah. Lepas tu dia pun berlakonlah jadi seorang pelanggan dan berminat nak beli. Lepas tu masa nak berjumpa tu dia akan berpakaian kemas biar nampak meyakinkan. Kalau suami mangsa ni ada dekat rumah, dia akan cari mangsa yang lain pula. Kalau perempuan tu tinggal seorang-seorang je dekat rumah, alamatnya memang jadi lauk dia lah. Tapi kalau dia call yang jawab tu adalah lelaki, dia akan cakap yang dia tak berminat. Kalau tengok dari luaran lah, orang akan nampak yang dia ni adalah seorang lelaki yang normal dan tak mencurigakan langsung. Sebab itulah ramai mangsa ni dah masuk dalam perangkap dia. Biasanya mangsa ni akan diugut dengan menggunakan pisau, mata diorang ni kena ikat dengan kain dan diorang akan dirogot. Lepas dah settle buat kerja jahat, dia akan rompak pula rumah mangsa-mangsa ni. Bobby cakap dia rasa sangat enjoy dan excited buat benda ni tau. Dia rasa dia bagi dekat mangsa-mangsa ni pilihan untuk disentuh ataupun dipukul. Dan dia cakap yang mangsa ni dah tentulah akan pilih disentuh sebabnya diorang sendiri enjoy. Sumpah jijik. Bobby tak rasa langsung yang perbuatan dia tu jahat tau. Dia pernah kata dekat polis, kalaulah dia tak bunuh, maybe dia boleh teruskan jenayah dia selama bertahun-tahun tanpa ditangkap. Dia juga mengaku dia sangat suka bila pihak media ni bagi perhatian dekat dia. Dia rasa dia lagi hebat dan lagi bijak dari semua orang. Walaupun dia rasa dia adalah seorang yang licik, tapi sebenarnya dia pernah je hampir kena tangkap beberapa kali. Tapi entah macam mana, dia tetap juga dibebaskan. Ramai percaya mangsa dia ni sebenarnya hampir ataupun lebih daripada 100 orang. Pada masa yang sama, polis juga mula menggunakan maklumat yang Bobby bagi dekat diorang untuk jejak mangsa-mangsa yang belum dijumpai. Ada yang polis boleh kenal pasti melalui rekod pergigian, ada juga yang dikenal pasti melalui barang peribadi yang dijumpai bersama dengan mayat. Walaupun Bobby ni kena tangkap, tapi kan kisah dia ni tak habis lagi guys. Pada 19 November 1984, ada lagi satu mayat perempuan dijumpai dalam sungai. Punca kematian dia sama je macam perempuan-perempuan sebelum ni. Walaupun identiti dia tak pernah dikenal pasti, tapi polis yakin dia adalah mangsa Bobby. Beberapa hari kemudian, ada satu rangka manusia pula telah dijumpai. Tangan dia masih lagi kena ikat dan dipercayai mati beberapa bulan sebelum tu. Polis juga syak mesti ada kaitan dengan Bobby, walaupun Bobby ni memang tak pernah mengaku. Kalau ikut siasatan lah kan, selepas Bobby ni bunuh mangsa-mangsa dia akan balik ke rumah dan tidur. Esoknya dia bangun, dia baca newspaper sebabnya dia nak follow perkembangan dia. Sumpah psycho gila. Dia rasa bila kes dia dikeluarkan dekat newspaper tu kan, itu adalah satu kebanggaan untuk dia tau. Pada tahun 1985, kes Bobby pun dibicarakan dekat mahkamah. Tapi peguam Bobby cakap yang Bobby ni tak berapa nasihat, ada masalah hormon dan juga kecederaan otak. Sebab itulah perangai dia jadi macam tu. Tapi pendakwa kata yang Bobby ni sebenarnya waras je dan dia sedar yang dia dah buat jenayah. Akhirnya Bobby pun didapati bersalah. Dia terima macam-macam jenis hukuman berat, termasuklah 2 hukuman mati dan juga berpuluh-puluh hukuman penjara
penjara seumur hidup. Kalau dikira-kira lah kan, hukuman penjara dia tu boleh cecah sampai ratusan tahun. So akhirnya Bobby pun disumbat masuk ke dalam penjara. Selepas 3 dekad dia meringkuk dekat dalam tu, pada 23 April 2019 pelaksanaan hukuman mati telah pun ditandatangani. Semua rayuan dia telah pun ditolak. Sebulan kemudian pada 23 Mei 2019 Bobby telah menjalani hukuman mati dengan menggunakan kaedah suntikan maut. Makanan terakhir yang dia minta pada masa tu adalah steak, kentang goreng dan juga bacon. Pada jam 6.55 petang dia telah disahkan mati. Sampai dia mati pun dia tak pernah cakap dia menyesal ataupun minta maaf dengan keluarga mangsa. So guys, sampai di sini saja cerita Nina untuk hari ini dan terima kasih sebab korang sudi tengok sampai habis. Macam biasa, sebelum Nina tamatkan video, kalau korang suka dengan konten Nina, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen kalau korang ada pandangan. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum.